Assalamualaikum, hari ini saya akan menerangkan apa itu gelatin. Gelatin ialah proses protein yang diperoleh daripada tulang, kulit atau tisu penghubung haiwan. Ia biasanya digunakan sebagai ejen pemekat, berbentuk gel atau stabil dalam produk makanan, farmaseutical dan kosmetik. Enzim pula ialah bahan biologi yang berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas kimia. Dalam industri makanan, enzim digunakan dalam pembuatan keju, roti, minuman dan pembangunan perisai. Kenapa kedua-dua bahan ini menjadi isu halal? Kerana yang pertama adalah sumber perprosesan atau risiko. Gelatin dan enzim ini menjadi isu halal kerana sumbernya mungkin datang daripada haiwan yang tidak halal, seperti khinzir, atau daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut syariah Islam. Selain itu, proses pengeluaran juga berisiko, melibatkan bahan tidak halal atau berlaku pencemaran silang oleh sebab sumber sebenar gelatin dan enzim selalunya tidak dinyatakan dengan jelas pada label produk pengguna Muslim pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai contoh gelatin dan enzim. Gelatin dan enzim merupakan bahan penting yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian, khususnya dalam industri makanan, farmaseutical dan kosmetik. Gelatin sering digunakan dalam produk makanan seperti jelly, marshmallow dan gula-gula, aiskrim kerana fungsinya untuk memberi tekstur yang kenyal dan stabil. Dalam industri farmaseutical pula, gelatin digunakan untuk menghasilkan kapsul ubat dan vitamin yang mudah larut dalam badan. Selain gelatin, enzim juga memainkan peranan penting dalam industri makanan. Enzim digunakan dalam pembuatan keju, roti, kicap dan yogurt bagi mempercepatkan proses penampaian. Sebagai pengguna Muslim, kita perlu memberi kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan bahan seperti gelatin dan enzim dalam produk makanan, minuman serta farmaseutical. Walaupun bahan ini sering digunakan secara meluas dan kelihatan biasa, sumber asal serta proses pengeluarannya memainkan peranan penting dalam menentukan status halal suatu produk. Gelatin dan enzim boleh berasal daripada haiwan yang tidak halal atau haiwan halal yang tidak disembelih mengikut syarak, selain berisiko berlaku pencemaran silang semasa proses pengeluaran. Oleh itu, pengguna tidak boleh hanya bergantung pada nama produk atau jenama semata-mata. Sebaliknya, mereka juga perlu menyemak logo halal yang sah dan membaca senarai ramuan dengan teliti. Kesedaran dan sikap berhati-hati ini penting bagi memastikan setiap produk yang digunakan bukan sahaja selamat tetapi juga patuh syariah dan konsep halalan thayyiban.